Kok ni? Daripada Melaka, Pak. Melaka? Oh, jauh Melaka ni. Wah, ini kita tengok lazat tu nampaknya. Dalam berapa minit boleh dimakan ni? 5 minit panas boleh makan ni? Ada apa nak promosi? Untuk hari ni, Bang. Kisah 45. Oh, murah-murah. Kalau beli kambing seekor kat 1000. Jadi mari-mari datang. Seekor kena potong ni, Bang. Ya. Wah. Hari ni tak ada testing ya? Ada, Bang. Okey, terima kasih, Bang. Kita pergi ni ada minyak wangi ya. Minyak wangi ni boleh buat solat ni ya. Minyak wangi boleh ya. Oh, suci, bersih. Jadi datang ramai-ramai, murah-murah. Minyak wangi. Minyak wangi kita. Adik nak beli minyak wangi juga? Nak wangi juga ya? Dia ada baru nak bersiap, lambat sampai jauh mungkin. Dari Melaka ke? Belon pun ada. Belon ni boleh ambil ke tak boleh? Tak boleh ambil? Kalau ambil jahanam tu. Ada yang masih lagi bersiap. Jadi buat permulaan ni kita tengok yang ada dulu lah. Ni edisi apa? Ingat edisi siasat ke? Ini buku apa ni? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Betul kan bacaan Fatihah kita? Ustaz-ustaz sini ada. Boleh tegur salah silap. Jangan malu, jangan segan. Kita nak membaiki ibadat kita. Ada kempen. Ini masuk YouTube ni. Cepat. Ada orang komen? Tak ada lagi, belum. Bukan live ni. Ini rakamannya. Aku tak kerti nak buat live. Malu mengaji KMP. Hari tu menggeletar kamera ni pun orang komplain. Kata aku dah tua. Memang nak okey, ada apa nak kempen? Jemput datang beramai-ramai ke Jimbara. Kami punya orang takut jin, tengok jin takut. Bacaan Fatihah. Jimbara tu apa? Apa? Jimbara tu apa? Jelajah impian dan kawan dengar macam jin takut datang. Terima kasih Ustaz ya. Jadi percuma ya? Percuma saja, tak ada. cuma buku-buku ni boleh dibeli tak? Tak ada bayar tapi bacaan Fatihah percuma juga. Terbuka kepada orang tua, Ya, betul. orang muda, Dewasa, semua peringkat umur. perempuan tak ada? Tak boleh? Juga, tak masalah. Lelaki, Wanita pun boleh? ya, lelaki, perempuan. Okey, terima kasih Ustaz. Bencong. Ustaz malu mengaji, ingat kami. Ya. KMP apa? KMP Academy. Di mana pejabat? Kami berpusat di Kajang. Kajang.